Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zuhailmi Muhammad Tamizi. Nama matrik C24A2503. Hari ini saya akan menceritakan tentang legenda Bujang Senang. Dahulu kala, di tebing Sungai Batang Lupar, hiduplah seorang perwira muda dan gagah yang terkenal kerana keberaniannya. Perwira itu sangat disegani oleh penduduk kampung kerana selalu melindungi mereka daripada ancaman perompak, binatang buas dan bahaya sungai. Namun, ada seorang raja atau musuh yang iri dengan keberanian perwira itu. Mereka merancang untuk menyingkirkannya. Dalam satu pertempuran, perwira itu terbunuh secara tragis di sungai. Penduduk kampung yang menyedari kematiannya sangat bersedih dan beberapa orang tua percaya bahawa roh perwira itu tidak dapat berehat kerana keberaniannya dan semangatnya untuk menjaga kampung. Keesokan harinya, penduduk mula melihat seekor buaya putih gergasi muncul di sungai. Buaya itu lebih besar daripada perahu dengan mata merah menyala pada waktu malam. Buaya itu dikatakan roh perwira yang kembali dan ia menjaga sungai serta penduduk kampung daripada bahaya. Serupa seperti tugas pahlawan semasa hayatnya. Sejak itu, buaya putih itu dikenali sebagai Bujang Senang. Penduduk kampung percaya bahawa Bujang Senang hanya muncul sebagai amaran kepada sesiapa yang tamak atau merosakkan sungai, tetapi tidak menyerang mereka yang menghormati sungai dan hidup dalam amanah. Untuk cerita yang saya ubah pula, saya menggunakan fretex piramid, iaitu ia mempunyai exposition, conflict, rising action, climax, falling action dan resolution. Pada bahagian pengenalan iaitu exposition, saya menceritakan bahawa terdapat sebuah kampung yang dikenali sebagai Kampung Semabang yang hidup harmoni dan berhampiran Sungai Batang Lupar. Sungai tersebut dipercayai dijaga oleh buaya gergasi berbelang putih yang dikenali sebagai Bujang Senang. Pada bahagian inciting incident ataupun action, saya telah menciptakan satu watak yang bernama Hilmi yang tiba di kampung tersebut dan ingin menangkap ikan secara besar-besaran. Ia ingin membuat satu pekerjaan iaitu menangkap ikan dan menjual sebagai sumber kehidupan dia. Dia mengabaikan amaran penduduk tentang sungai tersebut. Pada bahagian perkembangan konflik iaitu rising action, Hilmi memasang jaring besar yang merosakkan ekosistem sungai. Ia menyebabkan Bujang Senang muncul. Pada bahagian climax, Hilmi bertembung dengan Bujang Senang di sungai dan Hilmi tidak diserang, malah jaringnya dihempas sehingga koyak. Hilmi menyedari kesalahan yang dibuat. Pada bahagian falling action, Hilmi mengaku bahawa dia telah membuat kesilapan. Penduduk membantu memulihkan sungai dan menetapkan peraturan baharu untuk menjaga alam sungai tersebut. Pada bahagian resolution iaitu pengakhiran, sungai kembali pulih, Hilmi menjadi lebih bertanggungjawab dan Bujang Senang terus menjadi penjaga yang dihormati. Sinopsis bagi cerita yang saya hasilkan adalah cerita ini mengisahkan seorang pemuda bernama Hilmi yang datang ke Kampung Semabang, sebuah kampung yang terletak di tebing sungai Batang Lupar. Sungai itu dipercayai dijaga oleh seekor buaya yang dikenali sebagai Bujang Senang yang tidak mengganggu sesiapa selagi manusia menjaga alam sekitarnya. Hilmi yang tamak ingin menangkap ikan secara besar-besaran demi keuntungan. Dia mengabaikan amaran penduduk kampung dan memasang jaring besar sehingga merosakkan ekosistem sungai serta mengancam kehidupan ikan dan anak buaya. Tindakannya menyebabkan Bujang Senang muncul dan memberi amaran. Pada suatu hari, Hilmi bertembung dengan buaya gergasi itu. Bujang Senang tidak menyerangnya, tetapi memusnahkan jaringnya sehingga Hilmi menyadari kesilapan yang telah dibuat iaitu merosakkan sungai. Hilmi pulang ke kampung dan mengakui perbuatannya dan bersama penduduk kampung, mereka memulihkan sungai dan membuat peraturan baru untuk menjaga alam. Akhirnya, sungai kembali pulih, Hilmi berubah menjadi lebih bertanggungjawab dan Bujang Senang terus kekal sebagai penjaga setia Sungai Batang Lupar.
sekian saja daripada saya. Terima kasih.